nama Allah Ahmad Safwan. Untuk Alia Najwa, aku bersumpah atas nama Allah. Aku bersumpah atas nama Allah. Dengar azan lagi, aku bersumpah dia akan dapat penyakit rahim yang tak ada ubatnya. Itu je aku cakap. Tak ada ubat. Baru-baru ini di laman TikTok, nasib seorang ibu tunggal bernama Nurin Alisa yang bergelut dengan urusan di Mahkamah Syariah sejak tahun lalu nampaknya kembali menjadi perhatian ramai. Dapat dilihat di platform TikTok, disebabkan wanita terbabit tidak boleh lagi bersabar kerana beberapa kali dipalau oleh bekas suami atas kes mahkamah, Nurin telah pun menerjah hari pernikahan bekas suami yang berlangsung di sebuah masjid. Melalui video tersebut, kelihatan Nurin membawa seorang anaknya yang selama ini tidak pernah merasai kasih sayang seorang bapa serta beberapa dokumen yang memerlukan tanda tangan bekas suami. Bahkan, dalam keadaan suara yang bergetar, ibu tunggal yang sudah lama bersabar itu mendoakan agar pihak sana menerima balasan setimpal atas penganiayaan yang dilakukan. So ini kali keberapa tadi aku dah nak nangis dekat hakim sebab aku dah stres. Dia still tak nak datang pun. Aku nak buat apa lagi? Dia lagi 2 minggu dia kahwin. Kahwin kau boleh. Lepas tu aku tanya, hakim, takkan saya nak biar dia kahwin dulu. Tolonglah bagi terus keputusan kan. Sebab dah 5 kali kot tak datang juga. Nanti kan dia bagi alasan, oh saya ada komitmen isteri pula. Apa benda? Lepas tu dia kata tak apalah, kita dengarlah dulu alasan dia. Aku macam geram tu, tak geram sangat-sangat dia ni. Kau kenapa tak nak mudahkan dia? Kenapa? Aku tak boleh lalu mahkamah pun selama ni untuk tuntut nafkah anak, untuk benda yang wajib. Kau tahu itu anak kau kan? Aku tak boleh lalu mahkamah pun. Tak boleh nak fight, tak boleh dapat perintah pun. Tapi sebab kau tak nak buat, aku kena dapatkan perintah. Masalah aku dapatkan perintah, kau tak nak datang pula. Kahwin kau boleh. Kau nak kahwin kau boleh. Tapi janganlah aniaya aku ke anak-anak kau macam ni. Tu anak kau tak anak kandung kau. Aku penat tau. Kau tak tahu tadi aku dah sampai accident dah. Aku ada bukti, ada video. Aku dengar dah hujan naik motor. Aku naik motor ni. Masalah kau, kenapa kau tak nak datang juga? Aku tak tahu masalah kau. Tapi aku, ya Allah, aku memang, aku ni sampai nak baca doa Nabi apa? Aku dah betul-betul sakit. Aku dah betul-betul stres dah. Tolonglah mudahkan. Aku dah penat tu dah. Aku dah tak tahu dah. Aku dah pergi sebarkan dekat dalam social media aku pun. Aku dah sebarkan tarikh sekian-sekian. Aku berkali-kali aku cakap tarikh sekian-sekian. Kau boleh baca. Kau boleh tahu apa perkembangan semua. Tapi tiba-tiba kau tak nak datang. Kenapa? Aku dah tak tahu. Aku dah tak tahu nak berdoa macam mana dah. Aku dah tak tahu sumpah serana apa yang aku nak kena bagi kat kau lagi supaya benda tu terjadi. Aku dah tak tahu dah. Tapi ingatlah apa yang kau buat hari ni, Allah akan balas. Allah akan balas sekejam-kejamnya. Sebab aku dah penat. Okay, sekarang aku kat tempat majlis kahwin diorang. Kita akan terjah diorang. Jom. Betul tak? Betul dah kahwin kat sini sebab aku dah nampak kereta ex-husband aku tu. Ha ni. Ni saman-saman yang dia tak nak terima sangat. Nah, itu anak perempuan tu. Nampak tak ada anak perempuan? Buka zipper. Come. So aku bawa anak aku sekali untuk datang sini. Come Nana. Nana come. Tu tangan tangan. Mana Alana? Alana mana kamu? Bukti aku dah hantar penyataan saman untuk engkau datang mahkamah. 13 hari bulan nanti pun kau kena datang mahkamah tau. Tanda tangan. Ni anak kau dah 2 tahun kau tak jumpa. Birthday dia pun kau tak ucap. Ni pun tak ucap. Nafkah tertunggak. Tapi boleh kahwin, tu je lah. Anak kau pun tak nak tahu kau. Senang je kan? Tak ada pun susah-susah kan? Dah, diam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku berdoa, aku bersumpah atas nama Allah Ahmad Safwan. Untuk Alia Najwa, aku bersumpah atas nama Allah. Aku bersumpah atas nama Allah. Dengar azan lagi, aku bersumpah dia akan dapat penyakit rahim yang tak ada ubatnya. Itu je aku cakap. Tak ada ubat. Tolonglah. Ya.
Kesian tau. Tak apa, tak payah. Kita tak nak.